A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia macam tak apa-apa semangat. Kita cuba sekali lagi boleh ke? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap. Tapi saya nampak ada 4 orang, dia buka mulut je, suara tak keluar. Kita cukupkanlah 3 kali. Tuan-tuan, sama-sama kita menjemput keberkatan Allah, saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Sebelum kita start pergi dengan lebih jauh, sebelum kita nak sembang macam-macam perkara, tuan-tuan perempuan, satu benda yang saya kena bagi tahu. Tapi saya tadi daripada kat kursi lagi, saya duk fikir, kena bagi tahu ke tak bagi tahu? Kena sebut ke tak payah sebut? Saya terfikir-fikirlah. Jadi saya nak tanya, tak apa ke kalau saya cakap, tapi mungkin takut-takut benda ni macam buat kau orang macam terluka. Tak apa ke? Boleh ke saya terus terang je, boleh ke? Boleh, tak terluka. Sebab dah banyak luka kan dalam hidup kan. Apalah sangat apa yang Da'i nak cakap ni kan. Macam inilah sebenarnya tadi bila saya masuk, saya dekat holding room. Masa tu saya dah start buat sesuatu. Apa dia? Saya dah start baca-baca. Tahu baca-baca? Ustaz-ustaz baca-baca. Kan? Jadi bila saya masuk, saya duduk situ, saya sambung baca. Makin baca, saya dapat sesuatu. Dalam ramai-ramai ni, saya dapat tahu rupa-rupanya ada 6 orang yang dia ni jasad sahaja dekat sini, roh kat tempat lain. Betul? Kenapa? Sebab 6 orang ni, dia sebenarnya terpaksa datang sini. Kena paksa dengan bos. Ataupun kawan ajak. Kau pergi tak? Kau pergi, aku pergi. Itu yang dia tengah duduk sebelah kawan dia ni. Jadi 6 orang ni, cakaplah apa pun, sembanglah apa pun, ceritalah di sebalik uniform ada hati ke, ada apa pun, dia tak akan masuk. Sebab dia memang datang bukan sebab dia dengar ceramah. Dan Izzah pun dia bukan kenal sangat pun. Dalam muka tak sama macam kat poster. Jadi, itu pun saya dengar juga tadi. Jadi, ini gambar lama. Sekarang ni itulah, manusia berubah. Jadi, 6 orang ni saya tak akan biarkan dia duduk selesa lah kat sini. Saya minta maaf sangat-sangat. Sebab apa? Sebab 6 orang ni dia akan menghasut orang ke-7, merebak pada orang ke-8, dan ending je dengan saya sekali akan kena. Jadi 6 orang ni, kita akan tarik dia naik atas pentas ni. So, siapakah 6 orang yang datang ni tak ikhlas? Yang bukan kerana Allah datang sini. Yang memang terpaksa datang sini. Saya dah tahu dah siapa. Kan saya baca-baca. Jadi untuk kita nak tahu 6 orang ni, sebelum kita nak sembang panjang bab ceramah kita hari ni, kita nak buat sikit aktiviti. Boleh ke perempuan, tuan-tuan? Boleh Saya nak minta izin sebenarnya. Is it okay kalau session kita ni, dia tidak terlalu serius formal macam khutbah Jumaat sangat? Boleh ke? Boleh kan? Kita santai-santai je, boleh tak? Tapi kalau tuan-tuan nak betul-betul serius macam khutbah Jumaat, bagi tahulah, sebab saya memang khatib solat Jumaat pun. Tapi saya takut seorang-seorang pergi tandas tak balik-balik dah. Okay, so kita sembang-sembang santai. Jadi tuan-tuan, kita akan buat sikit aktiviti. So, aktiviti ni namanya adalah upacara memanggil roh. Kan tadi roh terkeluar kan daripada jasad kan? Ni upacara untuk tahu siapa 6 orang tu. Nanti kita sendiri akan tahu siapa orang tu. Mungkin dia duduk sebelah kita je dan kita akan tarik dia naik atas pentas ni. Untuk saya rukyahkan dia guna air ni. Boleh ya tuan-tuan Okey, macam mana cara dia tuan-tuan? Senangnya. Cuma saya nak minta izin. Boleh ke saya berdiri? Boleh Okey, sebabkan tak nampak macam ceramah agama sangat kan, khutbah Jumaat sangat kan. Tuan-tuan puan, arahan mudah je. Tuan-tuan tak payah bangun, tak payah berdiri bangun samalah kan. Tak payah berlari, tak payah nak lompat, tak payah. Kita akan buat sikit aktiviti yang hanya tuan-tuan duduk je kat kerusi masing-masing ni. Cuma tuan-tuan saya nak minta untuk angkat tangan kanan. Cuba angkat tangan kanan tuan-tuan, boleh? Angkat tangan kiri boleh? Okey, rapatkan tangan macam ni. Okey, letak semua pen, pensel, basikal, petak air semua letak bawah. Okey, letak rapatkan tangan macam ni. Arahan dia mudah je tuan-tuan. Bila saya sebut gosok, tuan-tuan perempuan semua akan gosok. Cuba gosok. Dan bila saya sebut tepuk, tuan-tuan hanya perlu tepuk sekali. Tepuk. Macam tu je. As simple as that. Dan tuan-tuan, kalaulah lepas ni bila saya sebut tepuk,
orang tu dia tertepuk awal atau tertepuk lewat ataupun tak tepuk. Inilah 6 orang yang kita cari. Dan kita akan tarik dia ni atas pentas. Boleh tuan-tuan tak sabar nak tengok siapakah 6 orang tu. Sebab dia memang orang yang 6 orang tu dia dah tak ada roh, tak ada dah. Jadi dia tak dengar dah arahan tepuk-tepuk ni, dia tak boleh masuk dah. Boleh tuan-tuan Dia mesti akan ada yang kantoi. Kita sendiri akan dengar siapa orang tu. Saya sebenarnya boleh je tarik orang tu, tapi tak adil lah apa dalil dia, apa bukti dia kan. Okey, boleh tuan-tuan Ready? Semua sekali. Tak sabar nak tengok aib orang. Ready tuan-tuan dan puan? Gosok tepuk. Apa pasal serentak ni? Roh masuk balik. Cepat roh masuk ni. Okey, sekejap. Kali kedua. Ready? Gosok tepuk. Apa amalan tuan-tuan? Sebab saya ni, kalau kata 6 orang, dia mesti akan jadi 6 orang. Tapi itulah kenapa semua sebut tepuk serentak, roh cepat masuk sangat. Okey, tuan-tuan, last. Sebab saya ni jenis tak suka tengok kejayaan orang. Kan? Jadi saya nak buat kali terakhir, tuan-tuan. Arahan dia, saya ulang balik sekali. Kalau saya sebut tepuk, kita tepuk. Kalau sebut gosok, kita gosok. Kalau tak sebut, diam, tak payah buat apa-apa. Ready Bila saya sebut tepuk, baru tepuk Ready? Ya Allah, tunjukkan aku, ya Allah, 6 orang ni, ya Allah. Jangan malukan aku, ya Allah. Ini ramai ni, siap ada live lagi ni. Ready? Gosok tepuk. Gosok tepuk. Gosok tepuk. Gosok. Ramai rupanya. Ni bukan 6 orang punya cerita ni. Tapi abang tu steady, abang tu. Dia boleh break ujung-ujung tu. Tuan-tuan, ada lagi yang dia tak fokus lagi. Ready? Gosok tepuk. Gosok. Ramai sangat kena naik ni. Ready sikit, tuan-tuan. Betul-betul fokus. Betul-betul fokus. Ready, gosok. Gosok. Akak sikit lagi, Kak. Dah tersentuh dah, Kak. Ready, gosok. Tepuk. Sebut salah. Tepuk ke tak? Gosok. Tepuk. Gosok. Tepuk. Gosok. 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 Gosok, tepuk. Gosok, tepuk. Tepuklah untuk semua. Alhamdulillah roh dah masuk semuanya. Tapi itulah kerisauan saya kan. Setiap kali ceramah, saya ingat pesan guru saya, Iza, ceramah ni orang boleh dengar 20 minit terawal je. Lepas tu dia akan mula keluar balik roh. Jadi kalau saya nampak ada roh-roh yang mula untuk keluar, kita akan buat upacara memanggil roh 2.0. Kali ni kita akan tepuk pakai kaki pula. Boleh tuan-tuan Anyway, tuan-tuan dan puan, whatever reason pun tuan-tuan datang sini, terpaksa ke untuk memenuhi jam training, jam kredit, apalah. Kat sini panggil apa sepakat? Yang tu yang sebut tadi tu, yang tu kan. Ataupun apa-apa reason lah tuan-tuan, ikut kawan ke apa semua. Apa saja reason pun tuan-tuan, kita datang sini siapa pilih? Allah pilih. Bila Allah pilih, Allah tak pernah silap dalam buat pilihan. Mesti ada perkara yang Tuhan nak bagi tahu kita tapi melalui program ni. Mungkin ada perkara yang Tuhan nak jawab persoalan-persoalan tentang benda-benda yang berlaku dalam hidup kita, dalam kerja kita melalui program ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan adalah manusia pilihan Tuhan. Tapi tuan-tuan janganlah WhatsApp kawan yang tak datang. Kau Tuhan tak pilih. Janganlah macam tu kan. Sebab Tuhan pilih kita ada sebab untuk betulkan kita. Kita banyak salah silap kita. Tuan-tuan perempuan adalah manusia pilihan Tuhan. So jom kita enjoy program hari ni, session kali ni. Jom kita tengok, jangan tengok siapa yang cakap, tapi tengok apa yang dia cakap. Sebab tuan-tuan, saya tak penting. Saya punya watak kat sini tak penting walaupun gambar saya besar kat belakang. Yang penting watak utama adalah tuan-tuan perempuan. Saya tukang cakap, tukang sampaikan je. Saya hanyalah lelaki kiriman Tuhan. Nak juga kan. Okey, tuan-tuan, tak payah cerita banyak, saya nak kongsi satu cerita. Tapi cerita minta maaf tuan-tuan, saya nak minta sangat. Saya cerita sini habis sini je. Jangan keluarkan cerita ni kat luar sebab saya dah tak ada mula ceramah dah tuan-tuan. Okey, cerita dia macam ni. Ada kisah tentang seorang makcik kilang. Dia kerja kat kilang, dia dah kerja hampir 30 tahun, lama lah. Saya nak tanya, dekat sini ada tak yang dah kerja lebih 20 tahun? Lebih 20 years? 1, 2, 3, 4, 5. Ramai. Okey, lebih 25 tahun. Masih orang yang sama. Okey, more than 30 years? More than 30 years. Lebih 30. Dah pencen dah, tak ada. Kalau abang ada. Okey, seorang lagi ada lebih 30 tahun?
Ada lagi? Wah, abang lebih 30 tahun. Kita tepukan gemuruh untuk abang. Lebih 30 tahun lah. Masya Allah. Jadi, sebenarnya lebih kurang macam ni lah. Tak apa, abang tak, apakah abang nak bagi ucapan sikit? Pesanan-pesanan ringkas? Tak payah abang. Okay. So, macam itulah berlaku dekat satu session, satu kilang tu, dia buat program, buat training 3 hari 2 malam. Jadi, trainer tu, tapi penceramah tu dirahsiakanlah nama dia. Penceramah tu, dia tanya, siapa kat sini yang kerja paling lama? Terus semua orang tunjuk makcik tu. Makcik tu yang kerja hampir 30 tahun. Dia seorang je yang paling lama. CEO pun tukar banyak kali dah. Jadi, makcik tu dijemput turun. Turun dan bagi ucapan. Bila mic tu dipas pada makcik tu, sebab penceramah tu kata, makcik boleh tak bercakap sikit dekat semua yang ada ni, apakah rahsia makcik boleh kekal lama 30 tahun dekat sini? Apakah harapan makcik, pesanan makcik pada ni lah yang ada ni, lagi-lagi budak-budak intern, budak-budak baru nak up, budak-budak sunat laser ni semua ni, apa pesanan makcik? Jadi makcik tu pun pegang mic, dia kata, Assalamualaikum semua, nama saya Makcik Leha, bukan nama sebenar. Jadi makcik nak pesan pada semualah. Makcik nak bagi tahu setiap malam makcik tak pernah tinggal untuk berdoa kepada Allah supaya kilang ni cepat lingkup. Semua jadi macam pelik. Kenapa ni? Kedua, pesan makcik pada semua yang ada ni, lagi-lagi yang baru-baru nak mengenal dunia, jangan kerja kat sini. Sini bukan tempat kerja. Ini tempat manusia dikerah, diperah dan ditindas. Kalau nak dihargai, sini bukan tempat dia. Dan ketiga, saya nak bagi tahu kat semua, termasuk bos-bos, CEO, COO, CFO semua. Minggu depan, akak akan berhenti kerja. Sebab akak dah tak tahan kerja kat sini. Assalamualaikum. Waktu dia turun. Saya nak tanya, session tu apa jadi? Dah tu sesi ice breaking. Program 3 hari. Apa jadi best tak lepas tu? Tak jadi best lah. Penceramah tu dah pening lah. Macam mana ni? Aku ni baru ice breaking dah macam ni, dah drama. Macam mana 3 hari 2 malam punya cerita? Jadi penceramah tu pun dia kata, macam ni lah, semua kita akan rehat awal. Kita minum pagi awal sikit. Sebab penceramah tu kena settlekan makcik tu. Saya pendekkan cerita lagi, penceramah tu duduk dengan makcik tu. Makcik, saya nak cakap dengan makcik boleh tak? Tiba-tiba makcik tu jadi macam emo pula. Cakap je lah, nak apa? Saya pun tak penting sangat pun. Minggu depan saya tak ada. Nak cakap apa lagi dengan saya? 3 hari ni pun sebab saya sekadar nak penuhi impian kawan-kawan makcik je. Untuk dia nak ada makcik sekali dalam program ni. Kau tak, aku tak ingin lah. Kau aku tak kenal penceramah dia dalam muka, tak sama macam poster. Contoh. Jadi makcik tu cakap, apa nak tanya apa? Penceramah tu terus tanya, makcik, boleh tak saya nak tanya, kenapa makcik cakap macam tadi? Mungkin ada benda yang saya tak tahu. Dia kata, tuan penceramah, banyak benda tuan penceramah tak tahu. Biar saya bagi tahu. Tuan penceramah, saya dah kerja sini paling lama dekat 30 tahun. Okey, faham. Sepanjang 30 tahun saya kerja kat sini. Saya punya pangkat, saya punya gaji tak pernah dinaikkan. Terkejut kan? Okey. Dan saya tak kisah. Tak apa, faham, rezeki masing-masing. Tapi yang saya geram apa? Yang saya geram adalah orang yang baru masuk, kelulusan dan pengalaman sama macam saya. Hanya perlu 6 bulan minimum saja terus naik pangkat dan gajinya. Tak apa, saya faham, gaji masing-masing, rezeki masing-masing. Tak apa, faham, saya tak dengki pun. Yang saya geram apa? Yang saya geram adalah ni, yang pangkat, yang pengalaman dan juga kelulusan sama macam saya ni, yang naik dia punya gaji, naik dia punya pangkat tu, minimum 6 bulan terus dan naik ni lebih daripada makcik. Sebab makcik tahu, ini adalah orang yang kerja-kerja dia, makcik yang buat. Makcik ni mula-mula nak tolonglah dia, budak-budak baru nak belajar kan, makcik tolonglah, makcik assist lah sebab kesian kat dia. Rupanya dia ambil kerja makcik, yang makcik dah tolong dia buat, dia claim depan bos, dia yang buat. Tuan-tuan perempuan pernah alami tak situasi macam ni? Ke pernah dengar-dengar? Sebab kat sini tak, insyaAllah tak berlaku lah. Ni cerita kat luar. Maksudnya kita dah buat, orang lain ambil kerja tu, dia claim tu dia buat. Sounds familiar? Satu lagi, bukan takat dia claim tu kerja dia. Dia siap bagi tahu makcik Leha tu tak buat kerja pun. Saya lah buat. Wah, padahal aku yang buat ni. Kedua, ini orang-orang yang hanya depan bos saja rajin. Tapi belakang bos, inilah manusia munafik. Depan bos tiba-tiba banyak kerja. Tuan-tuan tahu tak cara macam mana nak nampak busy kat tempat kerja? Tuan-tuan kena jalan laju sikit. Okey, nak rasa macam mana? Okey, lepas tu, okey. Tuan-tuan, saya ada buat apa-apa tak? Kerja apa-apa tak? Tak ada, saya hanya jalan laju je. So, nampak macam busy. So, tuan-tuan, kawan-kawan makcik tu, semua orang naik pangkat, naik gaji sebab depan bos, dia pandai kipas bos, dia pandai aircon bos.
tapi belakang tak buat kerja. Inilah orang yang tanggung dan cuci semua tahi-tahi dia orang ni sebab tak buat kerja. So makcik tu jadi geram. Dan pengorbanan makcik hampir 30 tahun dekat sini langsung tak dihargai oleh company. Rasa macam makcik ni lah paling teruk. Tapi tak apa, makcik ni kerja ikhlas juga sebab semata-mata makcik ni ibu tunggal, suami dah meninggal, nak besarkan 4 orang anak makcik. Dan kenapa makcik minggu depan nak berhenti? Sebab anak makcik yang keempat bawa balik habis belajar. So makcik dah tak ada reason untuk stay kat sini lagi. Dan jangan pujuk-pujuk lagi makcik untuk kerja kat sini. That's it. Kan makcik-makcik kan betul-betul tudung kan, selak-selak macam ni kan. Lepas tu penceramah tu dia dah pening. Aku macam mana lah makcik ni stay 3 hari dengan perangai macam ni, masalah ni. Jadi penceramah tu dia ada belajar sikit ilmu psikologi sikit lah. Penceramah tu ada tanya satu soalan yang menyebabkan makcik tu ending cerita ni tak jadi berhenti. Bahkan dia jadi happy kerja kat situ. Apa penceramah tu buat? Tuan-tuan kena cari penceramah ni. Penceramah ni dia tak jauh dekat sini. Dia radius dekat sini je, area kat sini. Tuan-tuan kalau dapat tuan-tuan kena grab dia cepat lah. Okey, saya pendekkan cerita tuan-tuan. Penceramah tu tanya satu soalan. Makcik, tak payahlah cerita pasal apa namanya kerja-kerja makcik ni. Macam ni lah dia cuba untuk distract kan. Makcik cakap tadi ada 4 orang anak makcik kan. Makcik cuba cerita pasal 4 orang anak makcik. Tiba-tiba makcik tu punya muka terus jadi happy, seronok. Dia cerita pasal anak dia. Oh, anak makcik yang pertama ni dia ni doktor pakar dekat General Hospital. Yang kedua ni dia tak ada kat sini, dia dekat Dubai, engineer dekat sana. Yang ketiga ni dia lawyer. Yang keempat ni lah baru balik daripada Universiti Al-Azhar, Al-Hafiz 30 juzuk Al-Quran. Ngah penceramah tu. Anak-anak makcik ni. Anak-anak makcik lah ni. Dan inilah yang menyebabkan makcik tadi tak jadi berhenti kerja. Sebab penceramah tu tanya soalan ni. Dan soalan ni saya nak tanya tuan-tuan juga. Penceramah tu dia tanya kat makcik, "Makcik, saya nak tanyalah makcik, antara gaji dan pangkat yang tinggi dan anak-anak yang menjadi, mana satu makcik pilih?" Okey, saya nak tanya tuan-tuan perempuan dulu. Tuan-tuan perempuan, tuan-tuan pilih gaji dan pangkat yang tinggi atau anak-anak menjadi? Which one? Gaji, okey, faham. Tapi yang jawab, sebab sebelum ni pun ada juga disebut gaji. Tapi bila saya tanya, "Bang, kenapa gaji bang? Abang tak sayang anak ke? Saya belum kahwin." Faham ah. Okey. Kalau ikut saya pun kalau boleh nak dua-dua juga. Anak-anak menjadi, pangkat pun ada, tinggi juga. Tapi kalau kena pilih, gaji juga. Anak-anak, okey, right. Majoriti lah, kebanyakannya akan jawab anak-anak menjadi. Gaji biasa pun tak apa, pangkat biasa pun tak apa, anak menjadi. Tapi kalau dua-dua, apa salahnya? Tapi kalau kena pilih, anak-anak menjadi prioriti. Bukanlah maksudnya anak-anak menjadi tak ambil gaji, bukan. Maksudnya macam kalau kena pilih, dia akan pilih anak-anak lebih lagi. Okey, dan makcik tu, dia jawab jawapan yang sama. Mestilah anak-anak yang menjadi. Dan penceramah tu cakap macam ni, makcik percaya tak yang Tuhan, dia takkan sia-siakan setiap luka-luka, titik peluh dan pengorbanan kita? Percayalah, itu memang ustaz-ustaz ada pernah pesan benda macam ni. Makcik yakin tak Allah ni maha melihat dan maha membalas? Itu pun pernah juga dengar kat kuliah-kuliah surau-surau, pernah dengar juga. Dekat surau Ibnu Sina pun pernah dengar juga benda macam ni. Dan penceramah tu cakap macam ni, makcik, kadang Tuhan tak bagi apa yang kita mahu. Dia bagi apa yang kita perlu. Sebab tak semestinya apa yang kita mahu tu baik untuk kita. Dan semestinya benda kita perlu yang Tuhan bagi tu, itulah baik untuk kita. Walaupun kita tak berapa suka at the first place. Makcik punya pengorbanan, keikhlasan makcik, kerja hampir 30 tahun ni, company tak nampak kan? Tak nampak. Tapi makcik tahu tak, sebenarnya semua pengorbanan makcik kerja kat sini, depan bos ke, belakang bos ke, bos tahu ke, bos tak tahu ke, telah pun dibalas. Tapi pangkat saya tak naik pun, gaji saya tak naik pun. Sebab Tuhan tahu yang makcik perlu bukan pangkat dan gaji yang tinggi. Sebab Tuhan tahu yang makcik lebih perlu adalah anak-anak yang menjadi. Sebab kadang-kadang pengorbanan kita bekerja dekat sini, Tuhan tak balas pada tingginya gaji. Tapi Tuhan balas pada menjadinya anak-anak hari ini. Lepas tu dia fikir, betul lah anak-anak kawan-kawan makcik yang jenis macam tu, cuik tulang tu, kawan makcik yang jenis depan bos buat kerja, belakang bos tak buat kerja tu, anak-anak ni tak menjadi semua. Betul lah, make sense. Seorang tu tak masuk universiti, seorang tu tak ada kerja, seorang tu isap barang, ambil barang kan. Dia cerita pasal kawan-kawan dia pula. Tuan-tuan, puan-puan,
Tuan-tuan, kita pernah dengarkan konsep kerja tu adalah ibadah. Saya tak nak ulas panjang pasal kerja tu adalah ibadah sebab kita dah biasa dengar perkara tu. Cuma tuan-tuan, bila kita dah niat kerja tu sebagai ibadah, dan pastinya ibadah tu mesti ada ganjaran. Cuma kita tak tahu ganjaran tu dia akan pergi dekat mana. So mungkin dia tak pergi pada gaji kita, tapi tetap akan sampai. Mungkin dekat anak-anak kita. Tuan-tuan, puan-puan, saya pendekkan cerita macam ni. Kita semua masing-masing kita ada gaji kita setiap bulan. Dan gaji kita tak sama. Saya tak tahulah berapa tuan-tuan punya gaji, tapi kalau saya tengok pada HCTM ni, saya tengok kan, minimum gaji tuan-tuan puan kat sini. Saya ambil minimum, minta maaf tuan-tuan kalau rendah sangat. Sebagai contoh, tuan-tuan kat sini, contohlah minimum gaji tuan-tuan dalam 10,000 lah macam tu kan. Tu tak masuk OT kan, dah tolak ke LSP, sok-sok apa semua tu 10,000 contoh. Kurang sangat ke tuan-tuan? Saya naik sikit lagi lah tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Tapi tak apalah, 10,000 lah. Secara umum je begitulah. Okey, contohlah gaji kita 10,000 sebulan. Contoh, 10,000 sebulan. Tuan-tuan, ada orang yang dia datang kerja tu time base. Maksudnya dia masuk, contohnya masuk pukul 9, balik pukul 6 contoh. Dia ada time base, ada yang task base. Tak kisahlah macam mana pun. Cuma tuan-tuan, bayangkan kita masuk kerja. Tapi nilai kerja yang kita bagi tu tak sampai 10,000 pun. Maksudnya kau datang kerja, kau sampai, tapi kau presentism. Tahu tak masalah presentism, absentism? Absentism tu kejap-kejap cuti, kejap EL, kejap tak ada, nenek meninggal, kucing beranak, kucing jiran beranak, kan? Macam-macam lah reason. Presentism pula, orang macam mana? Engkau ada, tapi super kau tak ada. Kau ada, tapi kau sibuk benda lain, urusan lain, kan? Sibuk dengan WhatsApp status kau, sibuk dengan IG story kau yang 5 orang view tu. Sibuk benda-benda unnecessary yang bukan kaitan dengan kerja pun. Maknanya kau tak ada pun, tak function pun. Kau ada pun tak function pun. Sebab kau hanya jasad je, roh tak ada. Jadi, tuan-tuan perempuan, ni belum campur lagi pakai barang-barang kat sini untuk keperluan peribadi. Contohlah kan, kita jaga office, ada mesin photostat. Adik kita nak kahwin. Kita nak, macam mana akak ni, kad kahwin saya tak print. Jangan risau. Akak ada pot. Kau pergi guna printer, kau guna mesin photostat office ni kat sini ni untuk print kad kahwin adik. Ada pun mungkin kita ni anak-anak yang pernikahan seni. Ibu-ibu kena print warna full color lah ibu. Jangan risau. Sebab tu ibu akan solve problem kau main sini. Apa benda yang kau nak transfer kat ibu. Dia print. Bukan main print banyak lagi depan belakang color, full color. Lepas tu siap pesan kat kawan. Nah, ni kau punya. Pesan kat kawan kau satu kelas, kalau tak ada printer, Roger. Wah, bukan main lagi kau guna kau punya barang kat office ni untuk keperluan peribadi. Ni belum cerita lagi. Okey, contohlah tuan-tuan. Kita punya gaji 10,000, tapi nilai kerja kita hanya layak dibayar 7,000 je. Sebab kan kita punya macam-macam lah ketirisan dalam kerja kita kan. So kita hanya nilai kerja kita value 7,000 je, tapi kita dapat 10,000. Tuan-tuan, hujung bulan ataupun masuk gaji nanti, dia masuk 7,000 ke 10,000? Dia tetap akan masuk 10,000, betul tak? Walaupun nilai kerja kita 7,000. So kita akan dapat 3,000 tu adalah defisit dia. Maksud 3,000 tu kita hutang, bukan hak kita, tapi masuk kat kita. Tuan-tuan, masa inilah kita patut risau. Kenapa? Sebab Tuhan akan ambil sesuatu yang bukan hak kita. Dan Allah akan ambil ikut cara dia. Kita tak tahu cara macam mana Allah ambil, tapi definitely Allah akan ambil. Itulah tiba-tiba kereta asyik rosak, tayar asyik pancit. Tapi tuan-tuan, ni saya cerita ni, tuan-tuan kena tengok diri sendiri, jangan tengok orang. Kalau tengok orang tuan-tuan, contoh esok kan, member datang lambat. Kau apa datang lambat? Tak, kereta rosak ah. Astaghfirullahalazim. Memang tak berkat gaji kau. Jangan macam tu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ni kita. So kadang-kadang kita confuse kan. Kenapalah banyak benda yang diambil, banyak benda yang diangkat. Sebab mungkin ada benda yang Tuhan tarik. Benda-benda yang bukan hak kita. Kan? Ada barang-barang yang kita dah beli brand new. Kenapa rosak? Dan tuan-tuan, bukan takat itu saja Allah ambil. Allah boleh ambil benda yang tak boleh nilai dengan numbers. Contohnya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh beli ke kesetiaan suami? Mungkin asbab kita ni kerja betul-betul jaga nilai kerja kita sesuai dengan kita dibayar, dia akan menjaga keluarga kita. Okey, ni yang saya cerita kes kedua. Kes kedua adalah gaji kita 10,000 tapi nilai kerja kita bagi ni contoh 15,000. Maknanya kita lebih 5,000. Tapi timbul satu persoalan. Kan kita ada masalah ni. Aku bagi lebih-lebih pun
gaji bukan lebih pun. Betul tak? Ke saya je rasa macam tu? Aku ni bagi the best pun bukan orang heran pun. Aku ni pun kalau berkorban lebih-lebih sangat pun, nanti bukan aku punya commission ke, aku punya gaji ke bertambah lebih daripada orang lain. Sama je. Kenapa aku nak kena bagi lebih? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, definisi lebih tu tuan-tuan jangan salah faham. Lebih tak semestinya tuan-tuan kena lebih masa dekat sini. Contohlah kalau kita kerja time base 9 sampai 5, contoh 996 contoh. Tak semestinya kena bagi lebih tu. Tak apa, aku datang sini sebelum subuh, aku balik lepas isyak. Sebab nak bagi lebih, tuan-tuan tak function juga kalau tuan-tuan kat sini tak buat kerja pun. So, it's okay, ikut je time frame kita kerja, tapi apa yang kita buat dalam tempoh kerja tu yang paling penting. Kan, apa yang kita buat, komitmen kita buat, skop kerja kita buat dalam tempoh masa tu. Cukup masa, balik lah tuan-tuan. Tuan-tuan takkan tak nak balik? Tuan-tuan memang nak duduk sini ke? Cukup masa, balik lah. Cuma nak tahu apa yang kita buat sepanjang tempoh kita bekerja. Contohlah, sepanjang tempoh timeline kita punya bekerja seharian tu, nilai kerja kita adalah RM15,000. Tuan-tuan, hujung bulan dapat RM10,000 ke RM15,000? RM10,000 je. Habis RM5,000 ni macam mana? Tuan-tuan ingat tak kerja sebagai ibadah? So ada ganjarannya. Allah pasti akan balas. Tapi balas macam mana? Allah akan balas ikut cara dia. Dan selalunya Allah akan bagi lebih daripada apa yang patut kita dapat. Contohnya tuan-tuan, sebabkan RM5,000 tu, nilai RM5,000, effort kita bagi tu, the best, service the best kita bagi tu, nilai yang dahsyat. Tuan-tuan, Allah akan bagi apa tau? Mungkin Allah bagi dari segi kesihatan anak-anak. Allah akan bagi keselamatan mak ayah kat kampung. Ini benda tak boleh beli tuan-tuan. Kalau RM5,000 belum tentu boleh beli kesihatan anak-anak. Dan ini belum campur lagi dapat isteri yang taat. Abang nak tanya, isteri taat senang nak dapat tak abang? Abang takut nak jawab. Sama juga, mungkin dengan sebab RM5,000 ni, lebih RM5,000 kita bagi effort nilai kita ni, Allah balas pada setianya seorang suami. Dan Allah bagi pada contohnya kesetiaan seorang suami. Ataupun Allah bagi pada kesetiaan seorang suami. Kan Allah akan bagilah. Kesetiaan seorang suami perempuan tak boleh nak beli perempuan. Contohlah, tak apalah bang, saya bagi abang RM20,000, abang setia dengan saya. So, perempuan ingat benda tu selesai. Lagi panjang akal dia. RM20,000? Macam-macam benda boleh spend ni kan. Sebab tu tuan-tuan, tak pernah rugi orang yang bagi lebih. Ingat, lebih bukan lebih masa, tapi lebih pada nilai kerja kita tu. Kan? Maka Allah pasti akan bagi pada kita dan juga ahli keluarga. Yang kita patut takut apa tuan-tuan? Kalau kita bagi kurang nilai daripada gaji kita. Tuan-tuan sendiri tahu gaji tuan-tuan berapa? Dan bulan ni dah dapat gaji belum? Dah dapat gaji kan? Soalan saya, gaji yang tuan-tuan dapat tu sesuai tak dengan nilai kerja tuan-tuan bulan ni? Kena tak? Kena, memang tengok rasa-rasa macam kena ni. Okey, kalau kena okey. Kalau takut tak kena tu, kita takut kita akan ditarik banyak perkara dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, okey ke ni? Semua diam senyapnya, saya risau, faham tak? Faham okey tak? Okey ni? Ke tengah kira nilai kerja aku macam mana? Tuan-tuan, ada satu cerita tau, bab amanah ni, bab kerja kita. Sebab dia ni, kalau benda ditarik ni, dia akan efek hati kita dan juga kerja kita. Kita dah mula tak enjoy, Allah tarik keberkatan, tarik kenikmatan. Dia akan tarik bila, sebab tuan-tuan, dia seakan-akan kita dah ambil hak orang lah. Kalau kita punya nilai kerja dengan kita punya gaji yang dibayar, tak sama, tak setaraf. Ataupun kurang, tu yang kita risau. Tuan-tuan, ada satu cerita tau, bab amanah ni saya cerita. Tuan-tuan kenal Saidina Umar Al-Khattab, kenal? Kenal? Oh, jumpa kan? Dia memang area-area sini duduk. Pernah dengar lah. Saidina Umar Al-Khattab ni tuan-tuan adalah salah seorang sahabat Nabi lah kan. Dia jadi salah seorang khalifah Ar-Rashidin, salah seorang khalifah kan. 4 khalifah utama tu kan. Saya pendekkan cerita tuan-tuan, satu hari Saidina Umar ni, dia malam-malam dia akan pergi tengok keadaan wilayah jajahan dia kan, dia tengok. Dan dia pergi ke satu kampung. Kat satu kampung tu, waktu malam tu, dia lalu satu rumah tu, dan kat rumah tu, dia terdengar. Saidina Umar ni khalifah ni, dia terdengar conversation yang berlaku dalam rumah tu. Conversation antara seorang ibu dan anak perempuan. Ni best cerita ni tuan-tuan. Tapi saya simplify tuan-tuan sebab masa kita tak apa-apa nak banyak. Si ibu tu, diorang ni jual apa? Susu. Susu lembu, dia jual. Susu kambing ke susu, tapi dia jual susu. Lepas tu, production dia hari tu kurang. Mungkin lembu dia sakit ke kan, kambing dia tak sihat ke apa kan. Jadi susu punya production kurang. Esok nak jual ni. Jadi si ibu tu kata kat anak dia, macam ni lah, sebabkan production susu kita kurang, tambah air lah. So biar penuh. Nak jual esok ni. Jadi, si anak dia kata, ibu, tak boleh ibu. Kalau khalifah tahu ni, dia akan marah. Dan ibu kata,
Alah, Khalifah bukan dengar pun. Pada waktu tu siapa tengah dengar? Saidina Umar tengah dengar. Khalifah Ar-Rashidin tengah dengar ni. Tapi jawapan si anak tu yang buatkan Khalifah Ar-Rashidin, Saidina Umar tu impress. Apa kata anak perempuan tu? Gadis, wanita tu. Gadis mestilah wanita kan? Gadis tu. Dia kata apa? Ibu, betul ibu. Khalifah mungkin tak dengar. Khalifah mungkin tak nampak. Tapi Tuhan pada Khalifah nampak. Saidina Umar dengar je, dia jadi macam impress sebab kagum dengan amanahnya seorang anak ni. Jadi Khalifah Ar-Rashidin kata, Saidina Umar kata, tandakan rumah ni, esok kita sampai. Tu cerita Piramli tu. Tanda rumah tu kan? Tandakan rumah, esok kita sampai. Jadi esok setelah datang Saidina Umar dengan pegawai-pegawai dia, kerajaan telah sampai. Terkejut, berdua anak-beranak tu terkejut. Alamak, baru sebut semalam sampai. Saidina Umar, ya kenapa ni? Dan Saidina Umar telah kahwinkan anaknya dengan gadis tu. Jadikan menantu. Okey, kenapa saya cerita benda ni? Sebab daripada mak ayah yang baik akan lahir keturunan yang baik-baik juga. Dan ceritanya adalah dalam keturunan antara anak Saidina Umar yang kahwin dengan gadis yang amanah tu telah terlahirnya satu orang khalifah juga, iaitu Saidina Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz ni dia memerintah 3 tahun je. Tapi sepanjang 3 tahun dia memerintah, kerajaan yang perintah tu sangat tenang, sangat aman dan tak ada satu pun orang miskin. Sampaikan pegawai-pegawai agihan zakat dia tu datang jumpa dengan khalifah balik. Wahai Khalifah Umar, ni kira cucu cicit Saidina Umar lah. Wahai Khalifah, kami dah cari dah tak ada orang yang layak terima zakat pun. Tinggal seorang je yang layak terima zakat. Siapa? Pergilah bagi. Tuanku lah. Tinggal tuanku je yang layak terima zakat. Sebab Saidina Umar dia sangat menjaga diri dia daripada fitnah-fitnah kekayaan, fitnah harta. Ada satu kes yang menarik adalah, ini saya sangat popular juga kisah ni. Dia tengah buat kerja kerajaan. Khalifah Umar tengah buat kerja kerajaan. Tiba-tiba anak dia masuk. Bila anak dia masuk, kan zaman tu kan pakai minyak pelita kan. Dia tak ada pakai LED macam kita ni kan. Jadi nampak anak masuk, dia terus padamkan api tu, dia ganti api yang lain. Dia letak. Anak dia tanya, ayah, kenapa ayah buka pelita tadi, pakai je yang tadi. Apa Umar kata? Umar Abdul Aziz kata apa? Tadi itu adalah pelita kerajaan, hak kerajaan. Sekarang ni adalah pelita keluarga kita. Sembang ayah nak cerita apa? Umar Abdul Aziz tak akan guna walaupun setitik minyak untuk pelitanya itu untuk urusan peribadi dia. Dan dengan jaga amanah itu, berjaya dia punya pemerintahan. Sehingga kan, dalam satu kisah, serigala dan kambing boleh minum dalam kolam yang sama, dalam air yang sama. Kolam air yang sama. Dan ketika kejatuhan ataupun berundurnya Khalifah Umar Abdul Aziz ni, dapat tahu bila serigala dah mula makan kambing. Masa tu dia orang dapat tahu, okey lah, tak lama lah ni Umar Abdul Aziz akan pergi. Tuan-tuan perempuan, inilah the benefit kalau kita ada sifat amanah tu dalam kerja kita, dia akan affect keluarga kita. Dia akan turun pada anak-anak kita. Kita pun nak anak amanah apa? Kita nak, sebab tu tuan-tuan, kalaulah ulama-ulama dulu, kalau ada mak ayah datang, dia kata, anak-anak saya ni tak dengar cakap, anak-anak saya ni nakal, anak-anak saya ni kurang hajar. Apa pesan ulama dulu-dulu, ulama salaf dulu, dia ajar apa? Cek apa? Cek balik sumber rezeki. Sebab daripada sumber rezeki engkau itulah, gaji engkau itulah, kau beli beras, kau beli makanan, kau bagi siapa makan? Kau bagi anak kau makan. Dan jadi darah daging. Satu, jangan salahkan anak kalau anak tak dengar cakap. Tapi cuba tengok apa kita buat dekat tempat kerja. Cuba tengok amanah kita kat tempat kerja. Time kita masuk kerja, time kita habis kerja, time kita rehat lama ke tak lama. Sebab itu semua adalah gaji yang kita akan bawa balik. Dan kita akan bagi anak-anak makan. Sebab itulah tuan-tuan, memang kita kena risau benda tu. Sebab benda tu akan masuk dalam mulut anak kita dan akan mempengaruhi perangai anak-anak kita, suami kita, isteri kita, ahli keluarga kita. Tuan-tuan, boleh ke dekat ni? Saya memang risau kalau tuan-tuan diam. Tengah reflect lagi sekali, tengah macam termenung. Patutlah anak aku macam ni ke macam mana kan? Okey, tuan-tuan, itu satu part lah saya nak cerita. Cuma satu part lagi saya nak share tuan-tuan adalah part ni. Tapi sebelum saya nak cerita part tu, saya nak buat sikit aktiviti boleh ke tuan-tuan? Sikit je, simple je. Okey, nama aktiviti ni namanya Brain Gym. Brain Gym.
Brain otak, gym tu latihan lah. So, kita akan buat sikit aktiviti brain gym untuk tengok otak kanan dengan otak kiri kita berfungsi tak dengan baik. Otak kita ada berapa? Ada berapa? Ada dua kan? Satu kat kepala, satu dekat lu. Nampak? Anda tak fokus dah. Aku dah agak dah. Kan? Dah otak dah dua dekat lutut, dah mengarut dah. Okey. Tuan-tuan, jom kita buat sikit aktiviti lah tuan-tuan sebelum saya nak masuk satu part. Apakah penghalang-penghalang untuk kita ni nak ada rasa kenikmatan dalam bekerja dan macam mana kita nak uruskan? Kita akan cerita pasal orang yang toksik. Ni nanti lepas jagi. Itu selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan saya. Tuan-tuan, kita akan buat sikit aktiviti brain gym. Okey, arahan mudah je tuan-tuan. Cuba angkat tangan macam ni tuan-tuan. Cuba buat peace macam ni. Okey, angkat tangan kiri. Buat pistol macam ni. Cuba, boleh? So, tangan kanan peace, tangan kiri pistol macam ni. Boleh? Cuba. Okey, arahan dia mudah je tuan-tuan. Bila saya sebut tukar, tuan-tuan hanya perlu buat macam ni je. Tengok dulu. Tukar. Peace ni tukar jadi pistol tukar jadi peace dalam masa yang sama. Contoh macam ni. Tukar. Macam tu je. Senang macam tu je. Senang. Okey, kita cuba Siapa-siapa yang tak boleh buat, maknanya otak dia terpisah lah. Okey, ready semua sekali? Ready? Tukar. Akak ni, dia kira. Tukar. Kat tangan juga, muka tak payah. Dengan muka-muka dia gerak ni. Tukar lagi. Saya sebenarnya perhati abang tu je tadi. Tahu tak abang tu, dia confident tau. Dia sebenarnya mungkin dia tak perasan kot, dia tak tukar. Dia buat macam ni je. Abang tahu tak, abang tak tukar apa-apa pun. Yang mana satu? Macam inilah, supaya saya tak burn out. Kita pergi yang kedua boleh, yang senang sikit, yang lagi senang boleh. Ini yang senang. Okey, ini senang je tuan-tuan. Okey, cuba buat dua, buat satu. Okey, tengok Tuan-tuan cuba senyum sikit tuan-tuan. Okey, serius-serius nak pergi mana? Okey. Ready? Arahan mudah je. Bila saya sebut tukar, tuan-tuan tengok dulu. Bila saya sebut tukar, ni kan dua, ni kan satu. Bila saya sebut tukar je, macam tu. Yang penting muka main peranan tuan-tuan. Okey, benda biasa je tapi muka tu. Okey, tuan-tuan ready? Kita cuba sekali lagi. Ready? Tangan kanan dua, tangan kiri satu. Tukar. Cuba tukar. Akak yang sama juga tu. Dia kira juga tu. Satu. Tak payah kira akak. Dia macam insting juga. Tukar. Abang bukan yang tu bang. Yang tu saya tahu bang, tapi bukan yang tu. Abang tu buat macam ni. Yang tu saya tahu, tapi bukan yang ni. Macam mana cara Okeylah, saya bagi yang lagi senang sikit boleh tak? Ini lagi senang. Ini tuan-tuan, kalau tak boleh buat tuan-tuan, saya ingat kita buat solat taubat lah tuan-tuan. Okey. Senang je, simple je. Okey, tengok Cuba buat macam mana nak tengah mic Okey, macam ni. Tekan macam ni. Cuba. Okey. Muka biasa je. Okey, rapatkan tangan macam ni. Okey, buat macam ni. Okey. Cuba buat. Pusingkan ibu jari macam ni. Senang. Belagak muka. Okey, syarat dia pertama tak boleh bertembung jari kiri dengan jari kanan. Tak boleh terkena. Okey, tak boleh terkena, boleh? Jangan kena Syarat kedua adalah masa jari itu berpusing, jari lain jangan angkat. Tuan-tuan jangan macam ni. Angkat jangan macam tu je. Boleh? Okey, boleh? Cuba pusing. Mantap. Siap tak tengok. Okey, cuba lawan lawan arah kiblat. Arah kiblat dah apa ni? Arah jam pun kiblat pula. Okey, boleh? Okey, rapatkan balik. Okey, sekarang ni cuba pusing jari telunjuk. Yang ibu jari tu rapat balik. Cuba. Cuba. Tuan-tuan jangan nanti habis ceramah orang tanya, kau ceramah tadi buat apa? Jangan macam tu tuan-tuan, banyak ilmu saya dah bagi ni tuan-tuan. Jangan ni je yang kau ingat. Okey, boleh? Boleh cuba? Okey, rapatkan balik ibu jari. Ibu jari belat jari telunjuk, rapat. Okey, lulus. Okey, jari tengah, go. Dia dah slow. Dia dah slow. Dia dah mula tengok balik jari dia. Okay, boleh? Boleh bang Cuba lawan arah pula, cuba.
Boleh? Okey. Okey. Rapatkan balik jari tengah. Rapatkan balik. Okey, sekarang ni, tuan-tuan perempuan, ready ke? Jari manis. Go. Akak tu dah tak gerak dah. Tak boleh Ustaz, saya ni urat banyak putus dah. Anak 8. Tak boleh dah, habis dah. Tuan-tuan, saya ingat ni pun susah jugalah tuan-tuan. Last lah. Ini last. Ni janji, ni paling last. Okey tuan-tuan, angkat tangan macam ni. Buat tangan macam ni. Rapatkan tangan. Masukkan jari, tolak ke depan. Okey, arahan dia mudah je tuan-tuan. Okey, sekarang ni. Okey, sekarang ni saya minta duduk dengan tegakkan badan. Okey, stretch ke depan. Okey, semua pandang kanan dewan. Cuba kanan dewan 1, 2, 3, 4. Okey, pandang kiri, pergi kiri dewan 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang ni tengok atas dewan 1, 2, 3, 4. Okey, last tengok bawah. Tengok betul-betul bawah, tengok kaki tu 1, 2, 3, 4. Okey, tengok depan balik. Okey, sama-sama dengan saya 1, 2, 3, pusing. Macam ni tadi kan? Macam ni. Pusing. Pusing bang. Astaghfirullahalazim. Aku kat mana ni? Kan aku yang salah. Tuan-tuan tahu tak kenapa tak ada nak buat? Sebab tuan-tuan perempuan hanya miss satu je step. Tapi itulah yang kali cikgu ajar fokus. Okey, tuan-tuan kita akan buat sekali lagi. Tuan-tuan tengok kat mana tuan-tuan miss tu. Tengok betul-betul fokus betul. Miss satu part je. Geram pula aku. Okey, buat macam ni. Okey, macam ni. Okey, sama-sama buat sama-sama. Okey, macam ni. Okey, betul dah. Ke depan. Okey, betul dah. Sama dah ni. Okey, lepas tu apa tadi arahan tadi? Kat kanan. 1, 2, 3, 4. Okey. Kiri. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Lepas tu bawah. 1, 2, 3, 4. Kenapa tak pandang bawah? Lepas tu baru pusing. Okey, berapa ramai nampak saya tukar tangan tadi? Biasalah, keburukan orang memang nampak lah. Tepuklah sikit tu semua, come on. Saya memang sengaja tak buat game ni dekat awal. Sebab saya pernah buat program ni, yang tangan-tangan tu, saya buat awal. Tahu tak apa jadi? Sampai habis program saya, duduk tanya kawan dia. Macam mana? Dia dah tak fokus dah macam aku tu. Anyway, tuan-tuan perempuan, kita kena tahu satu perkara, yang kita ni bukan robot. So kalau kita cerita pasal di sebalik uniform ada hati yang tabah, tuan-tuan kita kena tahu, semakin lama kita kerja kat satu tempat, kita akan lalu satu fasa yang dinamakan sebagai burnout. Burnout ni satu simptom di dalam gangguan kesihatan mental, yang mana dia dah mula hilang rasa dalam dia punya life, hilang rasa dalam kerja dia. Maknanya sekarang ni ada orang yang dia hanya pergi kerja tu hanya melalui pekerjaan, dia tidak lagi menikmati pekerjaan. Ramai sangat yang jumpa dengan saya, Ustaz, saya ni memang bangun pagi, uruskan anak sekolah, saya pergi kerja, balik, itu dah rutin saya hari-hari. Dan saya memang dah tak ada jiwa dah. Ujung bulan dapat gaji, hari tu juga habis. Lepas tu bulan depan buat benda yang sama. Dan bertahun-tahun dah saya buat benda yang sama. Tuan-tuan, the moment kita buat sebiji kerja macam robot punya kebiasaan, kita akan burn out. Sebab kita bukan robot. Sebab tu tuan-tuan, antara distraction, antara perkara yang menyumbang kepada kita ni tak boleh nak kerja dengan hati, lagi-lagi hati yang tabah ni, adalah disebabkan oleh kita dah mula hilang rasa dalam kerja kita. Saya tak tahu kat sini siapa yang dah mula hilang rasa, dah tak rasa nikmat macam dulu-dulu. Dulu kan masa intern dulu, ingat tak? Masa houseman kalau doktor kan, mau awal-awal, minggu pertama kerja, macam. Minggu pertama kerja tu, kita punya semangat tu kan berbeza dengan hari ni. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita manusia. So, kenapa kita akan mula burn out? Tuan-tuan, kalau kita biarkan burn out, apa dia punya consequence dia? Dia akan mula pergi pada daerah mental illness pula. Probability untuk ada depression, untuk ada anxiety dan sebagainya. So, kalau kita tak selesai hari ini, tuan-tuan, KKM dah keluarkan statistik yang terbaru. Tapi sebelum yang terbaru tu pun dah sangat menakutkan. Pada tahun 2017, KKM keluarkan satu statistik. Ini sebelum COVID punya cerita. 1/3 daripada rakyat Malaysia ada masalah gangguan kesihatan mental.
1/3 tu maksudnya apa? 1/3 je macam ni. Contohnya 1, 2, 3. Kan? Salah seorang mesti ada. Okey, undilah, pilihlah antara 3 ni, okey. So, itu 2017. Tapi terbaru KKM telah keluarkan statistik yang baru. Tuan-tuan boleh tengok dekat KKM punya page, tuan-tuan boleh search pasal statistik ni. Hampir separuh daripada rakyat Malaysia yang ada masalah gangguan kesihatan mental. So mana tuan-tuan? Contoh saya dengan contoh siapa? Contoh saya dengan abang, contoh kan. Abang nama siapa bang? Nama abang yang pakai baju purple ni? Irsyad. Okey. Contoh saya dengan abang Irsyad. So kalau ikut statistik 1 daripada 2 rakyat Malaysia ada gangguan kesihatan mental. So kalau bukan abang Irsyad, siapa? Abang Irsyad lah, takkan saya kan penceramah. Contohlah gurau-gurau apa. Maknanya sekarang hampir half, pergilah mana-mana pun memang akan ada yang mengalami gangguan masalah kesihatan mental. Dan gangguan kesihatan mental memang ada. Dia beza tuan-tuan, gangguan kesihatan mental dengan mental illness. Masalah mental tu beza. Kalau mental illness tu, kalau tuan-tuan pernah dengar skizofrenia, kan, itu panjanglah cerita. Nanti saya takut saya cerita panjang pula part tu. Cuma saya nak bagi tahu sekarang ni kalau ada di kalangan kita yang hari bekerja ke, hari tak bekerja ke, sama juga. Aku dah tak ada hati dah kerja. Aku dah tak rasa happy dah kerja. Now, kalau ada rasa macam tu, tuan-tuan, point ni memang khas untuk tuan-tuan. Kita tak akan berhenti kerja sebab inilah tempat kita nak cari rezeki, menjemput rezeki Allah. So, kalau kita berhenti kerja pun, tuan-tuan, kalau bawa burn out punya hati ni pergi tempat kerja lain, sama juga, kita akan tetap juga burn out. Okay. So, ada beberapa perkara kita boleh buat. Dalam sudut psikologi, tuan-tuan, bila kita dah mula burn out, itu petanda baik untuk kita buat sesuatu. Dan jangan biarkan dia berterusan macam tu. Tuan-tuan, pernah tak dalam kerja, tuan-tuan, sepanjang berpuluh-puluh tahun kerja ni, tuan-tuan tiba-tiba rasa macam kecewa, frust, penat, sakit. Ni, kita bekerja bukan seorang, kita bekerja pula ramai. Tuan-tuan pernah tak orang fitnah kita kat sini? Pernah? Orang cakap buruk pasal kita. Ada satu WhatsApp group, semua ada kecuali kita. Tu tuan-tuan tak tahu lah kan? Tak tahulah, melainkan ada sumber-sumber pengkhianat dalam WhatsApp group tu yang bagi tahu kan. Kalau tuan-tuan go through benda tu, itu adalah perkara yang memang kebanyakan orang akan lalui. Cuma dia antara dia pemangsa atau dia yang jadi mangsa je. Benda tu akan berlaku sebab kita bercampur dengan orang. Ada orang salah faham dengan kita, ada orang tak bersuka dengan kita. Tuan-tuan, pertama sekali, ada beberapa mindset yang saya nak share dengan tuan-tuan supaya kita ni boleh bekerja dalam keadaan hati yang happy. Mindset pertama adalah, tuan-tuan, tolong jangan hidup dan kerja untuk sukakan semua orang. Hidup kita bukan untuk sukakan semua orang. Sebab mustahil semua orang akan suka kita. Kita akan stres kalau kita nak cuba buat semua orang suka kita. Sebab ada perkara-perkara yang memang benda tu betul, tapi buatkan orang lain tak suka. Tapi kita kena buat sebab tu tanggungjawab kita. Berapa ramai yang bila kita ni dulu sama-sama level dengan dia, tapi bila kita dah naik jawatan, kita ada benda tanggungjawab tertentu yang kita kena buat yang menyebabkan kawan kita jadi tak berapa suka dengan kita. Dulu kawan baik dengan kita, tapi bila kita jadi leader, kita jadi ketua, dia orang mula tak suka dengan kita, dia buang kita. Sebab dia rasa kau ni tak suka kita orang ni. Yalah kau pun sekarang ni dah pangkat kau dah tinggi dah sekarang. Tuan-tuan, sebab tu life kita tak perlu buat semua orang suka kita. Kenapa? Sebab kita pun bukan suka semua orang pun. Kan ada orang muka kita meluat tengok muka dia kan? Ada kan? So fair lah. Untuk semua orang suka kita tu tak perlu. Kita hanya perlu buat baik kat semua orang. Tapi tak perlu untuk semua orang wajib suka kita. So kalau kita nak kita crave for orang lain suka kita, kita akan sangat tertekan dan burn out. Kita hanya buat terbaik je. Buat yang paling baik, buat baik kat semua tanpa perlu kita harap orang suka kita. Itu pertama. Kedua, tuan-tuan, part ni yang penting yang kedua juga ni. The moment tuan-tuan ulang rutin yang sama, probability untuk sakit tu tinggi. Jadi kena ada satu konsep dipanggil sebagai break the pattern. Tuan-tuan pernah dengar break the pattern tak? Break the pattern tu adalah kita kena pecahkan kebiasaan rutin kita setiap minggu. Contohlah tuan-tuan, kalau cuti tuan-tuan buat apa? Duduk kat rumah, rehat, kan? Dah penat dah, bekerja contoh kan? Tuan-tuan kalau ulang benda tu, tuan-tuan akan tetap juga dalam cycle yang sama. Minggu depan hari Isnin masuk balik kerja. Stres balik. Dan benda tu akan ulang-ulang berpuluh-puluh tahun. Sebab tu kena break the pattern macam mana. Hari Sabtu contoh. Kalau biasa kita tidur, tuan-tuan buatlah benda yang tuan-tuan tak biasa buat. Buatlah apa pun tuan-tuan. Benda yang tuan-tuan tak biasa buat. Contohnya apa? Pergi keluar, brisk walk ke, pergi hiking ke, pergi main snooker dengan nenek ke. Apa sajalah tuan-tuan yang tuan-tuan tak biasa buat.
Pastikan dia halal je lah tuan-tuan kan. Pergilah buat apa-apa, aktiviti, pergi padang pasir pula lah, pergi kat pantai ke kan. Buat benda-benda yang tak biasa buat. Tuan-tuan akan rasa hidup semula tau. Sebab manusia ni dia tak boleh buat benda yang sama berulang-ulang terlalu lama macam robot. Itu kedua, break the pattern. Yang ketiga, yang ni pun saya kena share juga supaya tuan-tuan mula dapat nikmat balik bekerja. Tuan-tuan perasan tak kita rush banyak benda dalam hidup? We rush almost everything, termasuk family kita pun. Termasuk suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Kita rush banyak benda. Ini kat tempat kerja pun rush banyak benda. Terkejar banyak benda. Tuan-tuan tahu tak? Kalau makin lama tuan-tuan hidup dalam benda tu, tuan-tuan akan makin burn out dan makin sakit. So saya nak, tapi masalahnya, tapi da'i macam ni da'i. Masalahnya memang kerja saya rush pun. Jadi kalau saya tak rush ni, meninggal ramai orang ni. Kat sinilah saya nak share satu benda. Dan mungkin kita tak biasa dengar. Tuan-tuan kalau rehat, kalau burn out, tidur, selesai tak tuan-tuan punya kepenatan emosi? Tak selesai. Tuan-tuan hanya rehat fizikal. Emosi dan mental, belum selesai. So, emosi dengan fizikal ni, macam mana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak redakan? Ni ada satu part tuan-tuan dalam satu buku yang ditulis oleh salah seorang penulis bestseller dekat Korea. Buku tu pun best. Tuan-tuan boleh check buku tu. Ada dekat online pun banyak. Nama buku tu, The Thing That You Only Can See When You Slow Down. Sesuatu yang kita hanya boleh nampak, realize bila kita mula slow down sikit dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, rupa-rupanya ada banyak momen-momen yang kita terlepas sebab kita terlalu rush. Contoh. Fotos yang ada anak-anak. Kita balik rumah, ada yang kita kadang-kadang terpaksa bawa kerja-kerja kat rumah tu sambung. Kerja-kerja kat tempat kerja tu kita sambung kat rumah, betul tak? So, kadang-kadang ada benda yang kita penat dekat tempat kerja, anak kita, masa yang kecil-kecil datang, ibu, ni drawing akak ni, cantik tak drawing akak? Boleh tak kau pergi tunjuk ke bapak kau tu? Sabutlah kau ni drawing. Datang pula anak yang kedua. Ibu, macam mana nak pasang Lego ni? Macam mana nak pasang Roblox ni? Macam mana nak pasang Minecraft ni? Macam mana cara dia? Kau nampak kan ibu tengah buat apa? Ibu tengah melayan semua WhatsApp group yang ibu ada. Ibu pula group WhatsApp bukan main banyak lagi. Kan grup WhatsApp sekolah menengah, grup WhatsApp tadika, alumni, tak alumni. Ni belum campur lagi grup WhatsApp surau. Grup WhatsApp surau pun ada beza-beza. Satu soft, satu WhatsApp group. Ni soft pertama, ni soft kedua. Bukan main banyak lagi. Sibuk dengan grup WhatsApp kita. Tuan-tuan, puan-puan, apa jadi? Kita tak sedar momen-momen yang paling manis dan kita takkan boleh ulang semula kita terlepas. Anak yang, tuan-tuan dalam child developmental psychology kan, budak kalau datang jumpa kita, bawa drawing kita, kalau kita pernah reject dia, what will happen? Tuan-tuan jangan expect nanti dia jadi remaja, dia nak cerita semua benda kat kita. Sebab dia ada stand apa? Ibu pernah reject saya dulu. Lupa ke? Contoh. Sebab tuan-tuan kena ingat, dia hafal, dia rakam semua benda yang berlaku. Kita pula rush banyak benda, nak rush sangat. Sebab itulah pengarah pesan tadi, tolong jaga kesihatan sebab mungkin benda ni sensitif tapi saya bagi tahu je lah tuan-tuan. Mungkin ada yang kecil hati tapi saya bagi tahu je lah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan nak sakit hati dengan saya pun, saya ada lagi sekejap je, setengah jam je, lepas tu saya akan pergi. Tuan-tuan, satu hakikat yang kita kena terima. Kuat mana pun kita kerja, sampai kita buang keluarga, sampai kita ketepikan anak-anak, kita halau anak-anak kita. You know what? Bila kita sakit dan kita tidak boleh lagi bekerja, walaupun orang kata, kau tak, kalau kau tak ada susah tau, kau lah harapan kami dekat sini, dekat HTM ni, kau lah kalau tak ada susah, satu hospital susah, dengan hospital lain pun susah. Kau orang lama, kau pengalaman kau tak ada orang boleh buat macam kau. Orang boleh cakap apa pun kita, tapi the moment kita sakit dan kita tidak boleh bekerja lagi, satu benda yang kita kena terima, we are replaceable. Lupa. Apa? Ingat kalau kita tak ada ni, tutup hospital ni. Orang boleh cari orang lain pula lah ganti tempat kita pun masalahnya. Jangan grandiose narcissist sangat. Rasa macam, akulah yang paling gempak sekali. Kalau tak ada ni, Malaysia pun tutup. Wah, bukan main lagi. Tuan, terimalah hakikat. We are replaceable kat tempat kerja. Tapi kita tak boleh diganti posisi kita kat dalam keluarga. Sebagai ibu,
tak ada ibu yang boleh ganti. Walaupun ada ibu lain nanti. Faham tak maksud saya? Faham tak saya? Itu tetap, anak tu tetap keluar daripada rahim kita. So dia attachment dengan kita tetap tak sama dengan ibu-ibu yang lain. Walaupun kita dah meninggal, suami kita kahwin lain, tetap tak sama. Nampak tak? Tapi kita masih lagi dekat part yang tak boleh di-replace ni, kat situ yang kita rush banyak benda. Ini belum cerita lagi kalau kita balik kampung. Oh, kita update kat status bagi tu kat kawan. Alhamdulillah minggu ni nak menyantuni mak ayah kan, nak bertemu dengan mak ayah dekat kampung, sembang. Jumpa mak ayah, makan dekat meja makan, sibuk lagi dengan handphone. Sebab tuan-tuan, kita punya generasi, kita pernah hidup tanpa handphone. Kita pernah hidup public phone tekan bintang dengan hashtag tu supaya shilling tak jatuh cepat. Kita pernah hidup zaman Alcatel. Kan? Kita pernah hidup zaman-zaman tu. Tuan-tuan, just nak refresh baliklah dulu punya moment. Perasan tak dulu bila duduk dengan family, mak ayah, anak-anak, zaman dululah, zaman kita mungkin nak membesar dulu dengan mak ayah. Perasan tak bila tak ada handphone, kita ada masa nak tengok muka mak. Ayah ada masa nak tengok muka anak-anak, betul? Ini jam, apa jadi? Tak ada dah. Ayah dengan handphone dia, mak dengan handphone dia, anak dengan iPad masing-masing. Jap, ni penting ni, Jap, ni mak punya anniversary ni. Jap, ni mak punya urusan kerja ni. So apa jadi? Kita mungkin jasad kita rapat, tapi roh kita jauh terpisah. Ziarah mak ayah kat kampung, tapi tak heran pun dengan mak ayah. Sekadar cukupkan syarat je kau balik kampung, tapi tak ada sembang, tak tengok muka mak. Inilah maksud saya adalah the thing that you can only see when you slow down. Apa dia? Muka mak. Rupanya mak dah makin tua. Uban mak dah makin bertambah. Anak kita dah tak ada masa dah tengok anak kita, betul-betul tengok muka anak kita. Sebab kita rush banyak benda. Dan kita akan realise, dah besar anak aku ni rupanya. Dia kata 4 dah. Rasa semalam baru 4 tahun. Bukan main rush lagi hidup kau. Okay. Tapi, to make it practical, macam mana dah ni saya nak slow down ni? Saya tak faham. Kena jalan perlahan ke macam mana? Ke kena slow dalam kerja ke macam mana? Bukan. Tuan-tuan perasan tak? Dalam kehidupan kita, Tuhan sendiri telah wajibkan kita take a pause. 5 kali sehari. Bila? Masa solat. Wajib. Sebab Tuhan tahu kita perlu take a pause. Bukan stop. Pause. Sebab tu tak nak mesti kena pause. Pagi, subuh. Lepas tu pause kat bila? Zuhur pula. Sekejap lagi buat kerja, rush lagi, pause kat mana? Kat asar pula. Sebab the moment kita pause tu, baru kita akan mula refresh dan nikmati kehidupan kita. Tapi problem kita apa sekarang? Problem kita, masa kerja kau rush, semayang pun kau rush. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tuan-tuan, selepas semayang zikir bukan main cepat lagi. Semua. Malaikat nak kira pun, kau apa? Nak kira pahala pun tak tahu. Kau cakap apa ni? Bukan main cepat lagi. Banyak benda kita rush. Padahal Tuhan bukan sekadar wajibkan pause setiap 5 kali sehari, tapi juga pause dalam hampir setiap rukun-rukun dalam solat. Tuan-tuan perasan tak? Kita kena rukuk dan tumaninah, betul tak? Kita kena sujud dan tumaninah. Kenapa kena tumaninah? Sebab Allah memang nak ajar rahsia dapat kenikmatan dalam kehidupan, kau memang kena take a pause. Kita sujud pun cepat, rukuk pun cepat, iktidah pun cepat, baca dalam bacaan solat pun cepat. So tuan-tuan, kat mana yang kita pause? Tak ada pun, sebab tidur pun rush. 5 minit. Kan bukan ke rush tu? Okey, 11.30. Okey, 10 minit. Tuan-tuan ingat 10 minit tu lega ke? Selesai ke? Tak selesai. Tidur pun rush, tuan-tuan. Bila yang tuan-tuan tak rush? Semua benda rush. Sebab itulah logik lah kalau kita mula burn out dan hilang rasa dalam kehidupan. Tuan-tuan, dua-dua endingnya kita risau, dua-dua kita kalah. Kat kerja kita kalah, keluarga pun kita kalah. Dan paling takut apa tau? Kita dengan Tuhan pun kita kalah. Lemak diam pula. Kita okey. Boleh. Dapat tak? So, tips praktikal ni tuan-tuan, saya suggest, cadangan saya, sekejap lagi Zuhur, masa tuan-tuan semayang, rukuk tu tuan-tuan tambah 3 saat je.
Contoh rukuk kan, subhanallah biazim, subhanallah biazim, subhanallah biazim wa bihamdi. Tonton take a pause. Tapi tonton tak payahlah kira 1, 2, 3. Tak payahlah 3. Tonton akan rasa nikmat tu datang balik dalam kehidupan. Sebab tonton tengah-tengah take a pause. Tuan-tuan, Nabi SAW masa baru habis peperangan, Nabi pesan kat Bilal apa? Wahai Bilal, rehatkan kami dengan azan. Pelik kan? Rehatkan dengan azan. Maksudnya, kita akan dapat kerehatan bila? Masa solat. Tapi tuan-tuan, kita tak nampak lagi solat tu salah satu kerehatan. Kita akan rasa macam, aduh, semayang ke? Bukan lepas semayang ke? Lepas semayang. Kita rasa macam satu bebanan lah. Tuan-tuan, solat bukan bebanan, tapi solatlah yang meringankan bebanan. Sebab kita tak enjoy semayang. Tuan-tuan, kalau semayang pun tak enjoy, kerja tak enjoy, dalam keluarga rush, tuan-tuan nak apa sebenarnya? Duit dapat pun habis juga hari tu juga. That's why dia pergi pada poin saya yang keempat. Tuan-tuan, boleh ke lagi ni? Boleh lagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa macam ceramah ni macam berat sangat lah, macam susah sangat nak hadam kan, macam tak faham, tuan-tuan bagi tahu saya, tuan-tuan. Saya akan ceramah macam biasa juga. Saya boleh buat apa, tuan-tuan? Dah tak faham. Bukan salah saya. Okey, yang keempat. Okey. Kisah keempat ni, tuan-tuan, saya ingat dia akan jadi core dalam, tuan-tuan macam ni. Tuan-tuan lupa semua yang saya cakap tadi. Tuan-tuan ingat ini pun tak apa. Ini pun dah good enough untuk hari ini. Kita biasa dengar ibadah, kerja boleh jadi ibadah. Tapi macam mana nak jadikan kerja tu ibadah? Okey, sebelum saya nak cerita part tu, Nabi SAW pernah cium tangan 2 orang sahabat. Sahabat pertama namanya Sa'ad bin Mu'az. Sahabat kedua namanya Mu'az bin Jabal. Okey, kenapa Nabi cium tangan sahabat ni? Saya pendekkan cerita. Nabi berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Nabi salam tangan Sa'ad bin Mu'az. Bila salam tangan Sa'ad bin Mu'az, Nabi tanya, "Wahai Sa'ad, kenapa tangan kau ni tebal kasar sangat ni?" Dan Sa'ad kata apa? "Wahai Rasulullah, aku punya tangan jadi kasar ni sebab aku ada buat kerja. Maksudnya ada job. Kena cari nafkah." Dan Nabi buat apa? Nabi cium tangan Sa'ad bin Mu'az dan Nabi kata, tangan ini akan masuk syurga. Pergi pada Mu'az bin Jabal juga. Nabi pegang tangan, salam, dan Nabi kata, "Kenapa tangan kau kasar sangat ni?" "Wahai Rasulullah, aku penat membanting tulang cari kerja, buat kerja berat ya Rasulullah." Nabi cium kedua-dua tangan Mu'az bin Jabal dan Nabi kata, kedua-dua tangan ini akan masuk syurga. Dan Nabi pernah pesan pada sahabat-sahabat, kata, "Ketahuilah wahai sahabat, ada sebahagian dosa yang tak boleh diampunkan dengan solat dan juga bacaan Quran." Habis tu, macam mana nak ampunkan sebahagian dosa tu kalau bukan dengan solat dan juga bacaan Quran? Dan Nabi kata, sebahagian dosa tu hanya boleh dihapuskan, diampunkan bila seseorang itu bersusah payah keluar cari nafkah. Dan ni kisah yang saya nak share. Satu hari, ada seorang ibu datang bawa 2 orang anak kecil dia pergi rumah Nabi SAW. "Assalamualaikum." Buka-buka, Nabi tak ada. Yang ada adalah Sayyidatina Aisyah. "Ya ibu nak apa?" "Kami ni dah lama tak makan. Kami bertiga ni lama tak makan. Ni anak saya 2 orang ni. Kami lama tak makan. Boleh ke kami nak minta sikit makanan?" Aisyah pun masuk dalam rumah. Adalah 1 biji tamar. Itu je yang ada. Jadi Aisyah pun bagi, "Ibu, ini ada 1 je biji tamar ni. Dan ambil lah. Ini je yang kami ada." Jadi Aisyah menyaksikan depan mata dia, ibu tu buat apa dengan sebiji tamar tu. Tuan-tuan tahu tak dia buat apa? Dia ambil sebiji tamar tu, dia koyak separuh isi tu, dia suap kat anak dia sebelah kanan, dan ambil baki lagi, suap kat sebelah kiri. Dan dia kata kat Aisyah, "Terima kasih, kami dah kenyang." Menitik air mata Aisyah. Kenapa? Sebab mak tu sikit pun tak ada untuk dia. Hanya untuk anak-anak dia. Menangis Aisyah, dan bila Nabi balik, Aisyah cerita pada Nabi tentang ibu tadi. Tahu tak Nabi kata apa? "Ketahuilah wahai Aisyah, ibu tadi itu telah wajib syurga ke atasnya. Sebab dia telah korbankan haknya semata-mata untuk keluarga dia." Tuan-tuan, berapa ramai antara kita
yang telah ketepikan kita punya kemahuan semata-mata untuk penuhi hak anak-anak kita. Berapa ramai antara kita yang kita teringin nak beli satu benda tu, tapi kita batalkan hasrat kita sebab untuk keluarga kita. Sesiapa yang meletakkan hak dia ke tepi untuk memenuhi hak keluarga, wajib syurga ke atas dia. Sebab cerita ni bukan hanya untuk ibu tu, tapi untuk semua orang yang telah korbankan kehidupannya untuk keluarga dia. Saya tak tahu masing-masing ada pengorbanan masing-masing. Tapi ketahuilah tuan-tuan, Nabi bagi tahu, yang Nabi kata tadi, sebahagian dosa takkan diampunkan melainkan orang yang keluar bersusah payah cari nafkah akan diampunkan sebahagian dosa-dosa itu. Sebab itulah tuan-tuan, there's nothing to do dengan kau ni asyik kerja. Ingatlah akhirat sikit. Tuan-tuan, ini kan akhirat kita juga ni. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, di padang mahsyar nanti, masing-masing akan dibangkitkan mengikut keadaan masing-masing semasa mengikut amalan di masa dekat dunia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan diberikan mahkota pakaian diraja. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tak ada seurat benang pun dekat tubuh badan dia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan guna muka. Dan ada juga, yang ni Nabi kata ni, ada yang mereka ini dibangkitkan di padang mahsyar, wajahnya berseri, bersinar seperti bulan purnama. Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa kau orang tu? Siapa kau golongan tu? Kami nak jadi macam orang tu. Apa kata Nabi SAW? Dan kita nak jadi orang tu. Nabi kata, itulah orang yang ketika di dunia dulu, dia keluar mencari nafkah, bersusah payah pagi-pagi keluar, balik malam, membawa 3 niat. Okay, tuan-tuan kena ingat 3 niat ni tuan-tuan. Ini yang kita kena bawa setiap hari masa kita datang kerja sini. Pertama, mereka yang bersinar wajahnya seperti bulan purnama di padang mahsyar, dibangkitkan nanti, adalah mereka yang keluar cari nafkah. Niat pertama, supaya dia tidak meminta-minta. Jajak pinjam duit orang, jajak minta duit orang ni pula, berhutang sana sini. Kenapa kau bekerja? Supaya aku tak nak berhutang dan meminta-minta pada orang. Call mak, bulan ni short lah mak, transfer sikit 100 mak. Itu niat pertama yang kita kena ada. Keluar cari nafkah supaya apa? Tidak meminta-minta. Kedua, keluar cari nafkah supaya dapat menyempurnakan nafkah keluarga. Bayar yuran sekolah anak, beli makanan yang terbaik dalam keluarga, dapat provide rumah yang selesa, kereta yang baik, kan? Pendidikan yang baik untuk keluarga. Itu kedua. Menyempurnakan nafkah. Yang ketiga, kenapa keluar cari nafkah? Supaya boleh lebih banyak lagi memberi pada kaum kerabat dan juga pada umat. Maknanya dengan kita ni keluar cari nafkah, ada duit, kita boleh banyak lagi zakat, kita boleh banyak lagi sedekah. Sesiapa membawa 3 niat ini, bila keluar cari nafkah ni, keluar datang sini, maka dia nanti insya-Allah akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan wajah bercahaya bersinar seperti bulan purnama. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya, sekarang ni yang kita tengah buat ni, urusan dunia ke urusan akhirat? Dan dia relate lah pada poin saya terakhir. Pernah dengar work-life balance? Work-life balance. Tuan-tuan, work-life balance sebenarnya tak pernah wujud. Tuan-tuan, mana logik work-life balance? Tak logik pun. Kenapa tak logik? Work-life, balance tu maksudnya apa? Sama. 50 kiri, 50 kanan. Itu balance. Maknanya kalau work-life balance, work kena 50, life kena 50. Macam tu ke kita sebenarnya setiap hari? Tak. Banyak masa kita kat mana? Kat kerja. Dan kadang ada masa yang kita diperlukan dekat dalam keluarga. Lebih sikit. Dan berapa banyak urusan-urusan dekat office kita bawa kat tempat dekat rumah. So work-life balance ke? Tak work-life balance pun. Dan tuan-tuan sebenarnya tak praktikal pun work-life balance. Takkan boleh jadi balance. Sebab tu tuan-tuan, ada kajian terbaru, kita tak perlu untuk work-life balance. Kita hanya perlu untuk amalkan work-life integration. Ini mungkin ayat canggih yang terbaru yang tuan-tuan boleh brag kat orang kat luar. Kau pernah dengar work-life balance? Pernah? Outdated. Yang paling terbaru, boleh belagak sikit dengan orang kan, adalah work-life integration. Work-life integration tu apa benda? Tuan-tuan, work-life integration adalah jangan pisahkan kerja ni dengan urusan keluarga. Jangan pisahkan, maksudnya macam mana? Tuan-tuan, dekat tempat kerja kita beribadah.
dekat rumah pun kita beribadah. Dan setiap ibadah dia ada limitation. Zuhur kita boleh sembahyang sampai 4.31 je. Sebab lepas tu akan masuk waktu asar. Ini contoh. Asar pun boleh sembahyang sampai contoh 7.24. Saya dah lupa. Saya paling ingat masa Ramadan je, waktu maghrib. Saya dah lupa. Sekarang ni Syawal saya dah lupa. Syawal pula dah. Dah habis Syawal lah kan. Tapi kenapa ada open house lagi ya? Orang Malaysia memang 2 bulan lebih kaya. 2 bulan lebih. Okey. So tuan-tuan, nampak tak? Dalam ibadah pun ada limitation, apatah lagi dalam kerja kita. Kita tahu, okey, ibadah aku dekat tempat kerja selesai, aku nak balik buat ibadah pula dalam keluarga aku. Itulah dia work-life integration. Kita jadikan seluruh kehidupan kita tu adalah ibadah. Tuan-tuan, tak nafi, kadang-kadang ada masa kita kena lebihkan kerja, tak ada masa juga kita akan lebihkan keluarga. Contoh anak sakit. Kita akan pergi tengok anak, uruskan anak, ambil cuti kan. Nampak tak? Kita ada lebih yang keluarga. So, dia tak perlu balance. Tapi jadikan itu semua ada integration, menjadikan seluruh kehidupan kita tu adalah ibadah. Boleh ke tuan-tuan dekat ni? Okey, sebelum kita habis tuan-tuan, ada tak any question nak tanya? Sebab kita ada 2 mic kat sini. Sebab kita akan habis lagi lebih kurang 10 minit lagi. Kalau ada soalan nak tanya, kalau berani. Ada ke? Tips untuk tanya soalan. Tuan-tuan mulakan dengan ayat macam ni. Assalamualaikum Dai. Kawan saya, tu. Tuan-tuan jual nama kawan. Boleh ke? Ada any question ke nak tanya? Mungkin bukan soalan daripada tuan-tuan pun, wakil kawan-kawan lain ke, ada tak? Sebelum saya nak buat closing. Any question from the floor? Ada ke? Tak ada. Row pertama ada tak? Tak ada. Row kedua? Tak ada. Sebenarnya nak tanya tapi macam segan kan? Macam orang nampak. Tak apa, ni atas pentas pun tak apa, tanya. Lagilah aku tak nak. Okey, terakhir yang sini ada? Tak ada? Tak ada. Okey, sebabkan tak ada tuan-tuan, saya nak closing sikit boleh? Okey. Kita akan ambil lagi 10 minit, betul selesailah tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah dengar macam banyak-banyak pun, dengar banyak-banyak pun lupa pula. Lupa juga. Macam biasa, macam sebelum ni. Okey, so last daripada saya, 10 minit akhir ni, saya nak titipkan beberapa pesanan tuan-tuan. Ini untuk saya juga dan untuk kita semua. Tuan-tuan pernah dengar kisah Siti Hajar tak? Siti Hajar yang isteri kepada Nabi Ibrahim, yang dia ditinggalkan dekat padang pasir. Ingat tak kisah tu? Dia ditinggalkan dengan Nabi Ismail, anak dia masa kecil. Okey, saya recap sikit je cerita dia. Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail di satu tempat yang tandus, yang tak ada hidupan. Tak ada apa pun kat situ. KK-mat, 99 speed mat, apa pun tak ada. Dan Nabi Ibrahim telah tinggalkan bekalan yang hanya boleh bertahan dalam 2-3 hari macam tu. Dan Nabi Ibrahim tinggalkan macam tu je. Jadi Siti Hajar, dia kata apa? Wahai suamiku, kenapa tinggalkan kami kat sini? Nabi Ibrahim tak toleh, terus jalan-jalan je. Siti Hajar tanya sekali lagi. Wahai suamiku, kenapa tinggalkan kami kat sini? Nabi Ibrahim tak toleh pun, teruskan jalan. Dan kali ketiga, Siti Hajar tanya lagi, panggil lagi. Kenapa tinggalkan kami dekat sini? Nabi Ibrahim tak jawab. Jadi Siti Hajar dah 3 kali tanya soalan yang sama, tak jawab. Siti Hajar sudah tukar soalan. Dia tukar soalan apa? Wahai suamiku, adakah ini perintah Tuhan? Baru Nabi Ibrahim berhenti, toleh muka dia, dan Nabi Ibrahim kata, ya, ini perintah Tuhan. Dan Siti Hajar kata apa? Kalau benar ini perintah Tuhan, pergi. Pasti Tuhan takkan sia-siakan kami dekat sini. Dan Nabi Ibrahim pun pergi dalam keadaan berat. Sebab ini kan perintah Allah. Saya pendekkan cerita, bekalan makanan sudah habis. Dan Nabi Ismail dah lapar, menangis. Waktu tu Siti Hajar boleh buat apa? Dia tak, masa tu handphone tak ada, nak order Grab, tak ada, apa pun tak ada. Jadi jadi Siti Hajar buat apa? Siti Hajar telah berlari-lari anak daripada mana ke mana? Daripada Safa dan juga pergi ke Marwah. Pergi sana buat apa? Dia pun tak tahu nak cari apa. Dia pun tak, macam mana ada air pula kat padang pasir? Dia pun tak tahu. So dia pergi ke Safa ni untuk tengok ada tak mana-mana kabilah-kabilah yang lalu nak minta pertolongan, nak usahalah untuk dapatkan bantuan, ikhtiar dia. Pergi ke Safa, tak ada apa-apa. Pergi ke Marwah pula, tak ada apa-apa. Fotos yang pernah pergi sa'i, tuan-tuan dan puan, yang pernah pergi sa'i pula dah, yang pernah pergi umrah, yang buat sa'i, tuan-tuan, sa'i tu bukan benda yang sangat mudah lah tuan-tuan. Kan? Dia jauh tuan-tuan. Saya ni pun pergi, ya Allah. Dah berapa round lah? Berapa round saya tanya Mutawi? Berapa round dah ni? Kita baru start ni.
Wah, Pak Ustaz mantap Sebab memang benar. Jadi keadaan sekarang ni dengan masa Siti Hajar jauhlah berbezanya. Dan Siti Hajar dia tak tahu apa dia akan dapat. Kita tahulah lepas selesai sa'i 7 round selesai. Betul tak? Tapi Siti Hajar ni berapa round pun dia tak tahu bila. Dia tak tahu bila habis. Okey, saya nak tanya tuan-tuan satu soalan ni. Siapa boleh jawab soalan ni boleh balik awal. Siti Hajar berlari-lari daripada Safa Marwah. Safa Marwah, betul? Okey. Yang tadi tuan-tuan perempuan kata air tu kan, air Zam-Zam tu kan. Dia keluar kat Safa ke kat Marwah? Marwah lagi. Come on. Okeylah tuan-tuan, sebab masa tak banyak, ustaz tanya, ustaz jawab je lah boleh. Kita masa pun tak berapa banyak ni kan. Okey. So, ikut logik kita akan dapat result di tempat yang kita usahakan lah. Maknanya kalau tak Safa, Marwah lah. Kalau tak Marwah, mestilah Safa. Tapi tuan-tuan tahu tak air keluar kat mana? Kat Safa pun tak, kat Marwah pun tak. Air Zam-Zam keluar dekat tengah-tengah di antara Safa dan Marwah, tempat Nabi Ismail ditinggalkan di tengah-tengah tu ketika Siti Hajar berlari-lari daripada Safa dan Marwah. Ikut logik, kenapa pula kat tengah-tengah? Sebab di situ Siti Hajar tak ada ikhtiar di situ. Siti Hajar ikhtiar di tempat lain. Tapi kenapa air Zam-Zam keluar di situ? Dan tuan-tuan, perbuatan itu telah menjadi rukun dalam ibadah umrah dan juga haji. Betul tak tuan-tuan? Dia dah jadi rukun dah. Untuk semua orang wajib buat benda tu. Okey, sekarang soalan saya adalah, apa kaitan Siti Hajar punya cerita berlari-lari anak Safa dan Marwah dengan kita kerja kat sini? Apa kaitannya? Tuan-tuan, kaitannya yang paling rapat dan hampir adalah kerja kita hanya buat yang terbaik. Allah yang akan uruskan resultnya. Allah akan uruskan anak kita, Allah akan uruskan rezeki kita, Allah akan uruskan keluarga kita. The moment kita ni buat yang terbaik dalam usaha dan ikhtiar kita. Tuan-tuan, apa jaminan tuan-tuan? Tuan-tuan anak nak pergi sekolah, anak kita akan berkawan dengan kawan yang baik-baik. Tuan-tuan boleh kawal ke benda tu? Tak boleh kawal. Dia nak tengok apa dekat handphone. Kita mungkin boleh kawal depan mata kita, kat luar rumah kita, dalam bilik dikunci, kita boleh buat apa? Kita tak boleh nak kawal. Tapi tuan-tuan, antara cara untuk boleh Allah selamatkan, bagi perlindungan pada keluarga kita adalah dengan berada di gelanggang kita. Berada di Safa dan Marwah kita. Untuk kita usaha sebaik mungkin di sini. Untuk Allah bagi result yang kita tak tahu daripada mana. Tapi pasti Allah akan bagi. Seperti mana Allah telah kurniakan pada Nabi Ismail AS. Di kakinya, hentakan kakinya, keluar air Zam-Zam yang sampai hari kiamat akan boleh dinikmati oleh seluruh manusia. Tuan-tuan, are we good? Nampak tak? So tuan-tuan teruskanlah berlari dekat Safa Marwah tuan-tuan kat sini. Sebab ceritanya kadang-kadang kita rasa macam lari aku ni tak berbaloi lah. Mana ada? Semua kita punya struggle kita, semua kita punya kepenatan kita, luka-luka kita, asalkan bawa 3 niat ni yang tadi saya sebut tadi tu, maka dia akan jadi sangat berbaloi. Allah akan uruskan, Allah akan balas. Okey, tuan-tuan, sebab ada lagi 3 minit, last dekat part ni. Tak semua orang perlu untuk ada dengan kita sentiasa. Antara perkara yang akan buatkan kita stres adalah kemelekatan terhadap sesuatu ataupun seseorang. Apa maksud kemelekatan? Kita pengharapan, kita pergantungan pada orang. Kalau kau tak ada lah, aku tak naklah buat kerja ni. Kan, kadang-kadang sebab kita bergantung pada orang, betul tak tuan-tuan? Ataupun kita ni sebab ada kawan-kawan baru kita buat kan. Datang sini pun sebab ada kawan, tu yang duduk sebelah kawan tu. Kau ada kan? So aku stay kat sini, kalau kau gerak pergi tandas, aku pergi tandas tau. Sebab endingnya, tuan-tuan, ingat tak? Masa kita zaman sekolah, kawan kita yang rapat dulu, dia tidak lagi berkawan kita sekarang. Dan tuan-tuan kena terima hakikat, kawan kita yang sekarang ni, later dalam satu fasa yang lain, mungkin kita akan ada kawan yang lain pula, bukan kawan yang sekarang. So, bila tak ada kemelekatan, kita akan mudah merelakan siapa-siapa untuk pergi,
dan siapa-siapa untuk datang untuk go through kita punya pekerjaan kita proses pekerjaan kita. Sebab bila kita melekat tuan-tuan, dia akan banyak ada emotional attachment. Tuan-tuan perasan tak? Makin hampir kita, makin rapat kita dengan seseorang, kita akan makin sensitif dengan dia. Contoh saya nak tanya, mana lebih menyakitkan? Adik-beradik hina kita ataupun orang dekat Zimbabwe hina kita? Jauh now. Contoh pun jauh sangat. Mana yang lebih terasa? Lebih terasa. Adik-beradik sebab dia hampir dengan kita. So tuan-tuan, untuk make sure kesejahteraan mental dan hati kita ni, jangan terlalu emotionally attached dengan sesiapa pun kat sini. Berkawan dengan semua, buat baik dengan semua, tapi jangan emotionally attached. Sebab bila terlalu attached, akan banyak mengundang benda-benda yang sakit. Berkawanlah dengan semua. Bukanlah maklum, aku tak nak attach dengan kau jauh sikit. Hari ni meja kau sana. Bukanlah itu maksud saya. So bila kita tak ada emosi, pergantungan pada emosi, dan kita akan lapang. Samalah juga konteks suami isteri pun sama juga tuan-tuan. Bila suami dia buat hal ataupun isteri dia buat hal, kan saya ada handle program dekat Astro kan setiap hari Khamis pagi tu, memang macam-macam masalah rumah tangga lah, masalah adik-beradik lah, macam-macam jadi masalah pun ada. Salah satu yang saya belajar daripada cerita-cerita orang ni tuan-tuan adalah the moment kita terlalu sayang, terlalu attach, dia akan sangat menyakitkan. Kita akan diuji dengan apa yang kita terlalu sayang. Saya tak tahu apa yang tuan-tuan perempuan terlalu sayang. Kalau kucing, tu yang banyak calar kat muka tu kan, calar kat tangan tu semua. Kita akan diuji apa yang kita terlalu sayang. Kalau yang kita terlalu sayang adalah anak-anak, tuan-tuan tahu tak apa jadi? Kita akan diuji melalui anak-anak. Kalau yang kita terlalu sayang adalah suami, kita akan diuji dengan perangai dan kesetiaan suami. Kalau kita terlalu sayang isteri, apa jadi? Kita tak keluar rumah, tak tengok bola kat luar kat mamak. Tuan-tuan, saya ingat itu saja dari saya. Terima kasih banyak-banyak. Thank you for your time. Sebenarnya saya datang sini bukan nak bagi ceramah sangat pun tuan-tuan. Biar saya reveal je lah niat saya sebenar. Saya sebenarnya datang sini nak kumpul follower TikTok. Tuan-tuan tolong follow saya kat TikTok ya tuan-tuan. Sebab saya nak bagi follower saya sama macam Nora Danish. Okay, jadi TikTok saya tuan-tuan ni Izhar Nazri ni, IZZHARNAZRI, itu TikTok saya tuan-tuan. Siapa follow dapat pahala. Saya gurau ya tuan-tuan. Itu saja dari saya. Minta maaf ada salah silap kurang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Ahmad Izhar Ahmad Nazri atas penyampaian ceramah dan perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Demikian sudah berakhirnya program ceramah motivasi bertajuk Di Sebalik Uniform Ada Hati Yang Tabah. Bersempena sambutan Hari Pekerja tahun 2025, peringkat Hospital Chancellor Tuanku Mukris, majlis sekali lagi bagi pihak Rustia merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Bubur selasih ubi keladi, lemak manis santan kelapa. Terima kasih jasa dan budi selalu dikenang sepanjang masa. Menutup tirai acara, dipersilakan hadirin untuk mengikuti jamuan yang telah disediakan. Sekian, salam hormat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.